Ini aku nak bawa korang dekat Singgah FDP. Siapa boleh angkat tangan? Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak buat korang ke Singgah FDP, ke booth toko cukur anak buah aku punya warung kasut dan baju. Mari. Aku sebenarnya first time ni sampai Singgah FDP ni. Orang kata tengah hype sekarang dekat sini. Yang mana pernah pergi, cuba komen. Betul hype, betul hype lah, betul hype lah ni sampai game ni. Jamming. Kau pergi dapur tak telur kan? Susah lah nak buat. Hai. Oh, ingatkan Alan ni. Ingatkan Alan. Ketalan? Ingatkan kereta Alan. Mana? Tak ingatkan kereta Alan bukan? Sangat ramai guys. Meriah nak mampus tu. Bapak ramai orang. Memang hype gila. So dia siapa yang nak graduate sini dia punya pattern. Aku dengar cerita itu aku pun try masuk 2 minit dia dah apa? Dah tutup dah. Cepat gila orang ambil book slot kat sini. Baik je. Sekarang ni aku tengah mencari kedai toko cukur. Warung tu gerai toko cukur. Mari kita serbu. Tak nampak kan? Tak nampak je air. Bertiang lagi orang. Itu dia kedai Cuayo and toko cukur. Hey. Hey. Assalamualaikum. Nampak ya? Assalamualaikum. Tengok buat vlog ni, buat vlog. Ha? Orang pas datang, ada Pak Ngah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hype gila Hype gila sini Mana dia? Ramai depan yang ramai. Oh. Baik lagi. Apa mana dia? Oh, tak ada. Jumpa dah kedai anak buah aku. Setelah 20 km berjalan dekat Sungai ADP ni. Ada air habis. Aspa? Aspa ke tu?
Aspa ke tu? Aspa. Aduh. Tu lah. Tu toko cukur. Oh, tak betul. Weh, nak lagi. Malam ni. Benar, benar. Benar. Okey. Malam ni nak ambil. Hari tu tak macam ni. Ni minggu ke berapa ah? Minggu ke 3, minggu 4. Minggu 3. Itu minggu kedua. 3. Ramai tu. Itu sebab aku datang awal lah. Thank you. Bang, masih bang. Hi guys. Selamat datang ke Singgah ADP. Singgah ADP. Singgah IDP. Singgah ADP kan? Singgah IDP. Ini is back. yes. Okay guys, sekarang kita dekat kampus Damansara Perdana. Nanti hari Sabtu 6 sampai 12 kita akan dekat sini. So boleh tengok ini actually bukan saya punya tapi kawan saya punya. Ini toko barang-barang lelaki. Banyak jersey pun ada, t-shirt pun ada. Kita ada topi, kita ada kasut juga. Dari RM100 saja. Right. Dan yang paling best sekali. Oh ni owner dia? Ini owner dia. Ini owner tu. Oh. Original brand new. Original brand new. Kalau jumpa fake kita double. Refund. So ini jam semua ada 1 tahun warranty. Tu QR. Ini QR. Oh. Korang boleh screenshot. Boleh screenshot. Nanti apa-apa boleh roger. Okay. Kita ada baju batik juga. Oh. Baju batik lah. Kita kain sedap, sejuk ala-ala top man. Okey, baik. Dan juga Okey. kita ada Suwayo. Oh, ni cuak-cuak. Ini Korean punya skirt. Ada plus pants, whatever semua pun ada. Oh. Tu owner dia. Ni owner dia? Tu owner dia. Ni owner, ni cuak. Oh. Itu owner dia. Okay guys? So kita akan ada sini dari setiap hari Sabtu 6 sampai 12. Siapa yang free boleh jemput datang. Okey. Aku jumpa buku Isnifa Ismail RM RM5. Tentang apa? Aku orang cari dah sendiri. Kita sambung lagi jalan sampai ujung. Panjang juga ah. Oh, ingatkan panjang dah sampai sini je. Sampai sini je. Tapi banyak agak warung-warung dia. Warung-warung So kat sini dia campur-campur lah. Tiba ada makanan, tiba ada baju. Tapi function lah. Function teruk. Jangan lupa singgah kat kedai akak ni beli kopi. Kak. Oh kak. Jangan lupa singgah kat kedai kopi brother dengan akak ni tau. Mocha Kim. Okay, sekarang ni aku nak tunjuk korang satu kedai ni. Tipu. Lama tak jumpa tu. YouTuber yang famous tu. Duduk saat kan? Baik tu. Aku dapat. Ni tengah rekod ni. Baik, dah masuk ni.
Oh ya? Kamera kau cantik lah. Siapa nak main Awesome ni? Boleh pick your fighter. Kat kedai ni diorang buat apa? Kalau langsung customer menang akan semua dapat 10%. So sekarang ni Point. Yan. Point. berapa kali? Berapa kali? Menang kan ni? Menang kalah? Kalah dah. Alamak. Kalah pula ni. Bye bye.